Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama dengan ahli kumpulan saya yang lain akan melaksanakan tugas yang 3 iaitu penghasilan khat khufi murabbah bagi subjek pengenalan sistem ejaan Rumi dan Jawi. Ahli kumpulan saya terdiri daripada yang pertama Muhammad Syahmi Amsyah bin Muhammad Safri, yang kedua Rosmani binti Muhammad Taib dan yang ketiga Wan Nur Syakila binti Wan Syukri iaitu saya sendiri. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, mari kita kenali apa itu khat khufi murabbah. Khat khufi murabbah atau juga dikenali sebagai khufi segi empat atau square khufi ialah salah satu gaya seni khat Arab yang dicirikan oleh bentuk geometri bersudut tepat dan susunan huruf dalam bentuk grid segi empat. Gaya ini menekankan penggunaan garis lurus dan sudut 90 darjah tanpa lengkungan, menghasilkan reka bentuk yang bersifat abstrak dan simetri. Asal-usul dan sejarah khat khufi. Khat khufi merupakan skrip tertua dalam penulisan Arab. Khat khufi dinamakan sempena Bandar Kufah di Iraq. Khufi murabbah berkembang sebagai variasi moden yang menyesuaikan bentuk tulisan kepada elemen geometri, menjadikannya sesuai untuk aplikasi seni bina dan hiasan. Gaya ini sering digunakan dalam seni bina Islam, terutamanya pada hiasan dinding, jubin dan fasad bangunan. Seterusnya, ciri-ciri utama khat khufi murabbah. Yang pertama, bentuk geometri. Semua huruf dibentuk menggunakan garis lurus dan sudut tepat, menghasilkan susunan yang teratur dan simetri. Yang kedua, tiada lengkungan. Berbeza dengan gaya khat lain, khufi murabbah tidak menggunakan sebarang lengkungan. Sebaliknya, ia sepenuhnya terdiri daripada garis lurus. Dan yang ketiga, penggunaan grid. Huruf-huruf disusun menggunakan grid segi empat membolehkan pembentukan corak berulang yang estetik. Baiklah, peribahasa yang kami pilih untuk dijadikan khat khufi ialah tajam pisau kerana diasah. Maksud tajam pisau kerana diasah ialah seseorang menjadi pandai kerana dia tekun belajar. Jadi di sini terdapat dua contoh penggunaan peribahasa tajam pisau kerana diasah dalam ayat. Bagi contoh yang pertama ialah, walaupun bakat semula jadi penting, kejayaan atlet itu sebenarnya hasil latihan berterusan seperti tajam pisau kerana diasah. Bagi contoh yang kedua ialah, dia semakin mahir dalam seni khat kerana sentiasa berlatih setiap hari, umpama tajam pisau kerana diasah. Kelebihan khat khufi ada 5. Yang pertama ialah seni yang simetri dan geometrik yang sesuai untuk hiasan seni bina dan dekorasi moden. Yang kedua, mudah diolah dalam reka bentuk kerana struktur yang kotak dan lurus. Yang ketiga, khat khufi adalah khat yang estetik dan minimalis, sesuai untuk reka bentuk ringkas tetapi tetap menonjol. Yang keempat, memelihara warisan Islam kerana khat ini antara khat yang tertua dalam kaligrafi Islam. Dan yang terakhir adalah boleh dijadikan sebagai identiti visual seperti digunakan dalam logo, rekaan baju dan seni bina. Berikut merupakan transliterasi peribahasa bagi peribahasa tajam pisau kerana diasah dalam bahasa Jawi. Baiklah, seterusnya saya akan menunjukkan cara-cara menghasilkan khat khufi menggunakan Microsoft Excel. Langkah yang pertama, kita hendaklah membuka Microsoft Excel. Lepas itu, tekan Ctrl plus A dan tetapkan kolom kepada 2.50. Bagi langkah kedua, kita akan mula menulis tulisan khat. Sebelum itu, kita hendaklah rujuk carta khat Jawi sebagai panduan. Kita mulakan menulis perkataan pertama iaitu perkataan tajam dari datum selatan ke datum barat. Langkah yang ketiga, kita teruskan dengan menulis perkataan yang kedua iaitu perkataan pisau dari datum barat ke datum utara.
Langkah keempat, selepas itu, teruskan dengan menulis perkataan ketiga, iaitu perkataan kerana, dari datum utara ke datum timur. Langkah yang kelima, bagi perkataan terakhir pula, iaitu perkataan diasah. Kita mulakan kembali menulis dari datum selatan ke datum timur bagi melengkapkan datum timur. Bagi langkah yang terakhir, iaitu langkah 6, kita boleh warnakan latar belakang dan tulisan hot mengikut warna kesukaan dan kesesuaian. Penghasilan tulisan hot lengkap boleh digabungkan untuk berbentuk poster. Berikut merupakan hasil akhir tulisan hot kami yang lengkap dan telah diletakkan dalam poster. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.